Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Nuzata Aisyah binti Muhammad Rusam, wartawan cilik TVPSS Sekolah Kebangsaan Tawang. Melaporkan secara langsung dari Pesta Buku Kelantan 2025 yang sedang berlangsung di Aras 2 Maidan Mall Tunjung, Kota Baru. Pesta Buku terbesar di Kelantan ini berlangsung dari 24 April hingga 3 Mei 2025. Setiap hari dari jam 9 pagi hingga 10 malam. Jom saya bawa anda melihat suasana menarik di sini. Assalamualaikum abang, saya dari TVPSS SK Tawang. Boleh abang perkenalkan diri? Waalaikumsalam adik. Nama abang Nik Muhammad Adi Syamil bin Muhammad Ayub dan abang selaku jurujual dekat SMO ni. Macam mana sambutan pengunjung terhadap booth Osman Bufto? Jika adik dapat dilihat di belakang abang ni, terdapat ramai sekali pengunjung-pengunjung yang datang, jadi begitulah kemeriahan di Pesta Buku tahun ini. Apa istimewanya booth Osman Bufto tahun ini? Pelbagai keistimewaan yang kami sediakan pada tahun ini termasuklah pelbagai tawaran menarik seperti buku offer, buku yang berharga RM1 yang boleh dapat dekat depan sana. Terima kasih abang. Okey, sama-sama. Assalamualaikum cikgu. Boleh cikgu perkenalkan diri dan dari sekolah mana? Okay, Waalaikumsalam. Saya Cikgu Muhammad Samsi bin Ismail. Saya dari SK PAUH 9. Apa pandangan cikgu tentang Pesta Buku Kelantan 2025 ini? Okey, Pesta Buku ni rasanya memang satu benda yang seharusnya diadakan setiap tahun lah. Kerana ianya akan memberikan peluang kepada pelajar-pelajar kita untuk hadir dan senang nak cari buku-buku rujukan ke buku-buku bacaan yang mungkin kita susah nak dapat dekat kawasan kita sebelum ni. Adakah cikgu akan datang lagi pada masa akan datang? Kalau saya ni memang tiap-tiap tahun lah datang bawa budak-budak macam biasalah. Dan insya-Allah kita akan terus datang lagi. Okey, terima kasih cikgu. Sama. Hai, boleh adik perkenalkan diri dan dari sekolah mana? Nama saya Nabila Kisha dan saya daripada sekolah SK Sekolah Kebangsaan Nunggafa. Adik datang dengan siapa hari ni? Dengan cikgu daripada ruang bunga sekolah. Apa perasaan adik bila datang ke Pesta Buku ni? Saya rasa seronok sangat. Terima kasih adik. Itu sahaja temu ramah kami hari ini dari Pesta Buku Kelantan 2025. Terima kasih kepada semua yang sudi berkongsi pengalaman. Jangan lupa datang beramai-ramai ke Maidan Mall Tunjung sebelum 3 Mei 2025. Saya Nuzata Aisyah binti Muhammad Rusam melaporkan untuk TVPSS SK Tawang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.